برحمتك يا أرحم الراحمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Tajuk apa kita belajar? Peta lakar. Okey. Ha, sudah. Kita tak sabar nak PJ. Share dengan kawan. Okey, sebelum tu saya nak kamu tengok video ni dulu. Video Powtoon. Peta ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Ciri peta lakar perlu ada tajuk, kemudian angin, simbol dan petunjuk. Peta lakar bersimbolnya simbol kawasan, simbol titik, simbol pesan dan simbol perkataan. Terdapat dua jenis pandan, iaitu pandan darat fizikal dan pandan darat budaya. Iaitu pandan darat fizikal ialah ciri-ciri semula jadi seperti hutan, air bakau, lipat. Pandan darat budaya merujuk kepada ciri-ciri watan manusia seperti pertempatan, pengangkutan dan kegiatan ekonomi. Langkah melukis peta lakar. 1. Tulis tajuk pada peta lakar. 2. Masukkan arah mata angin. 3. Pilih simbol dan tingkatan yang sesuai. 4. Lukis ciri-ciri geografi menggunakan simbol sukatan yang sesuai. 5. Lukis petunjuk. Okey. Apa itu peta lakar? Peta lakar ialah gambaran permukaan bumi Okey, betul. Struktur bumi. Okey. Itu adalah peta lakar. Pernah tengok tak peta lakar? Ya. Kat mana tengok? Pandai, Google Map. Okey, so kita tengok dulu 3.1 iaitu peta lakar. Okey, peta lakar ni gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Contohnya, kan kita contohnya peta sekolah ni kan. Dalam peta tu nanti tak ada lah kamu guna gambar sebiji-sebiji. So kamu hanya menggunakan simbol saja. Okey, ni gambaran dia. Contohnya macam ni lah. Ni adalah peta lakaran. Ni bentuk-bentuk dia. Apa yang ada dalam tu, apa yang perlu ada? Yang pertama, tajuk. Yang kedua, arah mata angin. Yang ketiga, simbol. Yang keempat, pemindang. Dan yang kelima, yang terakhir apa? Tunjuk. Pemindang tu adalah peta. Dia tu, nanti kita masuk yang tu. Okey. Okey, peta lakar menggambarkan ciri pandangan darat fizikal dan juga ciri pandang darat budaya. Dilukis menggunakan simbol atau singkatan perkataan. Okey, nanti kita masuk apa itu simbol, apa itu singkatan perkataan. Terusnya kita masuk 3.2, simbol-simbol peta lakar. Lambang yang mewakili objek sebenar bentuk muka bumi. Sebelum tu kita nak tengok ciri-ciri dulu, kita masuk ciri-ciri. So, yang ni. Okay, siapa nak main jawab? Okay, kita kan ciri-ciri kita ada 5. Yang pertama, tajuk. Kedua, pemindang. Ketiga, arah mata angin. Keempat, yang kelima, petunjuk. Mana satu? Okay, seorang Mai. Mai.
Ini kamu ambil tip ni. Nah, tak kat belakang dia. Okey, lagi siapa? Siapa nak simbol? Okey, kamu. Ibu. Ya, saya. Dah sampai. Pemidang. Letak je bawah sikit pun tak apa. Ha. Saya cuba. Saya pun balik juga. Okey. Okey, kamu. Simbol. Okey, siapa nak arah mata angin? Okey, kamu. Tajuk? Kamu. Okey, kamu ambil tajuk. Sorry, tunjuk. Tajuk. Okey, petunjuk. Betul ke? Betul. So, kalau nanti untuk ciri-ciri untuk buat petolakar, yang pertama kamu kena ingat adalah ada tajuk, ada pemidang. Tajuk mesti tulis di atas. Kamu kena tulis ayat dia tu. Petolakar kampung apa? Kamu kena tulis tajuk ke atas. Lepas tu pemidang ni adalah peta ni. Peta petolakar ni. Lepas tu arah mata angin mesti kamu kena lukis. Lepas tu simbol. Lepas tu petunjuk. Ni saya silap lah. Ni sebenarnya petunjuk. Boleh faham tak? Okay, seterusnya kita masuk pada 3.2. Iaitu simbol-simbol. Mari kita kenal apa itu simbol-simbol. Okey, kegunaan simbol ni untuk menggambarkan ciri-ciri geografi dalam peta lakar. Yang kedua, dia dapat jimatkan ruang lah dalam peta. Kalau macam sekolah, takkanlah kita nak lukis sekolah sebesar-besarnya dalam peta kan. So, crowd lah jadi, dia akan jadi padat. Tak nampak? Sebentar. Okey, ini adalah nama-nama simbol. Yang pertama kita panggil simbol titik, simbol garisan, simbol kawasan dan juga singkatan perkataan. Okey, ini adalah simbol titik. Kalau kamu boleh tengok dekat buku teks kamu, ada kan? Okey, kamu boleh tengok dekat situ. Simbol titik ni berbentuk titik bulatan kecil segi empat sama yang kecil atau bentuk-bentuk lain. Macam contohnya macam masjid lah. Selalunya simbol titik ni kita guna macam masjid, gereja, kuil, tokong, tanda aras, stesen trigonometri dengan tanda tinggi. Bagi untuk simbol kawasan pula menggambarkan kawasan yang luas seperti tasik, sawah, ladang, hutan dan sebagainya. Ini adalah macam jenis-jenis tanaman lah kawasan ni. Lepas tu kita masuk simbol garisan, menandakan ciri-ciri yang memanjang. Contohnya sungai, sungai kan panjang. So kita bagi simbol yang garisan macam tu je, yang senang je, yang mudah untuk kita faham lah. Contohnya macam pantai kan. Pantai kita ambil pesisiran pantai tu je. Tak perlu kita lukis satu pantai tu. Lepas tu jambatan pun sama, hanya ringkas. Bentuk dia macam bingkai bingkai jambatan je kan. So tak payahlah kamu nak kena lukis yang susah-susah. Okey, untuk singkatan perkataan contohnya pejabat pos kita hanya tulis PP. Untuk rumah rehat RR, untuk hospital HUSP, untuk sekolah kita panggil SEK, untuk kampung KG. Ni singkatan. Selalunya kamu nampak dekat mana ni? Dekat signboard kan?
Macam kamu nak selalunya ni lah macam sungai petani kan? Kampung. Ha. Parit semua tu guna benda-benda ni. Kuala. Okay, sebelum kita masuk 3.3, kamu ingat ada simbol-simbol tadi? Ingat sikit-sikit. Ha, kalau macam tu, 5 lelaki. Ni 5. Kamu sampai situ lah, 1. Kamu sampai yang baju kuning tu, 1 kumpulan. 1, 2, 3, 4. 1. Ha, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 kumpulan lah. Okey, 5 kumpulan. Tiga, 1, 2, 3. Kamu sekarang je tau. Kamu 3. Kamu 1, 2, 3. Yes. 1, 2. Tu sekali. Kau dapat 3? Semua 3 kan? Ha. Setiap kumpulan akan dapat 3 keping gambar yang berlainan. Satu kumpulan 3. Betul lah. Ni kamu pusing. Kamu duduk pusing belakang. Kumpulan kamu kat belakang. Bukan. Kamu duduk ni. Ha. Okey, kenal pasti gambar apa yang kamu dapat. Garisan benteng. Ingat tau apa yang kamu dapat. Okey, saya nak seorang wakil daripada kumpulan masukkan yang mana satu. Okey. Seorang wakil daripada kumpulan. Sister. Okey. Permainan ni adalah nama dia mix and match. Betul ke yang kamu letak tu dekat jar yang kamu letak tu? Okey. Dah habis. Okey, ini try satu. Ada lagi ke?
Okey, semua dah? Cuba mari kita tengok betul ke semua jawab. Oh, yakin ya? Okey, kalau kelapa sawit ada dekat simbol apa? Betul. Okey, getah? Outside. Hutan? Padi? Benteng? Okey, untuk garisan simbol garisan, betul ke benteng? Jalan? Jambatan? Jalan kereta api? Kenapa sungai dia terbalik ni? Sungai? Untuk singkatan perkataan sekolah? Untuk simbol titik masjid? Pertempatan? Pertempatan duduk mana? Pertempatan. Pertempatan. Kawasan. Bukit? Bukit dekat kawasan. Garisan. Payah? Ni semua salah ni. Siapa? Kumpulan ni. Siapa punya pertempatan? Kumpulan mana? Bukit? Payah? Okey, nasib kat kumpulan yang berlainan. Nasib kumpulan yang berlainan. Kalau kumpulan yang sama, kita suruh dia jalan itik dah tadi. Okey, so kamu kena ingat ya, kalau pertempatan, duduk kat simbol kawasan, bukit dekat kawasan. Okey, seterusnya kita tengok 3.3, iaitu pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, kalau kamu tengok tajuk ni, apa je yang kamu faham? Darat fizikal tu Okey, kita tengok dulu pada pandang darat fizikal, iaitu ciri-ciri semula jadi. Contohnya bentuk muka bumi, saliran tumbuh-tumbuhan yang semula jadi. Maksudnya istilah semula jadi ni kalau senang kata benda ni yang Allah cipta. Benda ni yang kita tak boleh cipta pun. Contohnya macam inilah, bentuk muka bumi, saliran tumbuh-tumbuhan semula jadi ni kita tak boleh buat apalah, bukan ciptaan kita. Tapi untuk pandang darat budaya ialah ciri-ciri buatan manusia. Seperti pertempatan, pengangkutan, kegiatan ekonomi. Benda-benda ni kan semua manusia buat kan? Kampung, bina rumah, kereta dan juga kegiatan ekonomi macam petani, pedagang, semua tu. Okey, ni adalah simbol pola pertempatan. Yang titik-titik ni ialah pertempatan. Dia ada jenis-jenis dia lah. Pertempatan berselerak, pertempatan berjajar, pertempatan berpusat dan pertempatan berkelompok. Okey, kita main bingo nak? Okey, untuk arahan saya akan bagi dulu kertas ni untuk kamu. Saya akan edarkan satu kumpulan satu. Wah, kami punya Okey,
Kejap, tengok je dulu. Tunggu arahan daripada saya. Okey kelas, kita masuk, kita akan memain permainan interaktif iaitu jom main bingo, iaitu tajuk peta lakar. Okey, ini adalah cara untuk bermain. Anda akan dibagikan mengikut kumpulan. Macam sekarang kamu semua dah duduk dalam kumpulan kan? Yang kedua, lengkapkan kad nombor anda dengan nombor 1 hingga 25 secara rawak. Tulis je nombor 1 sampai 25. Mana-mana pun tak apa, jangan bagi kawan tengok. Ya, sekarang. Dengan pen. Sebab tak boleh padam. Siapa kat padam dikira kalah. Cepat, tulis nombor. Tulis dengan pen. Tulis dengan pen. Dengan pen. Ya. Pen. Tulis dengan pen. Kamu duduk dah dekat sikit, kamu nak ambil kursi dekat depan pun boleh. Itu kursi hitam tu dah. Dulu lagi 6 sampai 8. Boleh. Sarah. Bang boleh je nak ambil kursi duduk dekat. Okay, kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu. Main je ni. Tak bahaya. Okay. Nanti saya bagi arahan. Nak nama kumpulan ni premium. Mak Black. Oh, Black. Okay, dah ke? Oh, wish lamanya. Lagi seminit je saya bagi. Semua dah? Tulis saja. Tak payah fikir panjang-panjang. Dah kah? Okey dah? Okey, dengar arahan. Okey, kamu dah lengkapkan semua nombor 1 sampai 25. Lepas tu nanti saya nak kamu tulis nama kumpulan dengan nama kelas. Dah? Bagus. Okey. Nanti kamu perlu pilih satu nombor yang dipaparkan di hadapan. Kamu kena jawab soalan yang diberikan. Dalam 1 hingga 25 ni ada dendaan, ada soalan, ada ganjaran. Okey. Sekejap. Siapa yang kumpulan yang dapat habiskan perkataan bingo akan dikira sebagai pemenang. Maksudnya kan BINGO, satu garis, ikutlah garis bentuk macam melentang ke, bergaris ke, menyengit macam tu pun. Dah habis tu angkat tangan, kamu adalah pemenang. Dah ke? Kita mula ya? Semua ready?
Kalau ready cakap yeay. Kalau ready cakap yeay. Okey. Okey, ini adalah nota ringkas petalakan. Petalakan ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Petalakan mewakili kawasan berskala besar bagi menggambarkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Petalakan ini dilukis menggunakan simbol dan singkatan perkataan untuk menggantikan ciri sebenar. Simbol-simbol merupakan mewakili ciri-ciri dalam petalakan. Terdapat 4 jenis simbol: simbol kawasan, simbol detail, simbol garisan, simbol perkataan. Kita nak mula macam mana? Di kurung depan ke? Depan. Depan ke belakang. Okey. Okey. Kalau macam tu saya nak nama kumpulan lah. Mana yang saya sebut dia dulu ah? Hah? Lagi? Lagi 2 kumpulan? Ha? Malu apa bosku? Ayam bosku. Kamu? Aduh. Lagi satu? Liga. Liga? Okay. Ligan? Eja dah? Niga. Ni. So automatic Mak Black kumpulan 1, Adudu kumpulan 2, Jenzi kumpulan 3, Malu Apa Bosku kumpulan 4 dan Niga kumpulan 5. Kita mula dengan Mak Black dulu. Nak nombor berapa? 6. Okey, yang jawab soalan hanyalah kumpulan yang Mak Black saja. Tapi yang lain boleh lorek semua nombor 6 ya. Okey, simbol apakah ini? Betul. Betul. Salah. Okey, kumpulan Adudu. Pilih satu nombor. Tadi nombor 6. Bagi Mak Black lah. 12. Mak Black kau masuk sikit tu. Mana 12? Mana 12? Kenapa saya tak dapat 12? Mana? Peta Lakar merupakan sebuah peta yang dilukis sebagai Yeay. 12. Ha. Okey, kumpulan Gen Z. 1. Tak boleh lorek. Yang lain boleh lorek, kumpulan ni je tak boleh lorek. Anda hilang. Okey, kumpulan Malu Apa Bosku? Nombor 4. Aduh. Cepat, wadidaw satu kali. Bangun, kumpulan belakang bangun. Wadidaw. Sini. Okey, kita tengok kawan kamu nak wadidaw.
Tak tahu. Macam mana? Satu. Satu, dua, tiga. Okey, dah. Okey. Nika. 7. Apakah ciri yang mewakili oleh simbol garisan? Ada dua sepadan dan jalan raya. Okey, kita berbalik kepada kumpulan Mak Black. Bila dia ram. Mak Black ram. Kamu ada apa? Kamu nak pen? Boleh. Ada pen? Warna hitam. Habis sana? Warna hitam. Ya, boleh. Habis seorang satu je. Seorang dua ambil. Seorang satu. Ini kau sentik weh. Madam ambil. Sentik ada orang dia pen sentik ah. Saya nak gadah mah. Saya nak pen lah, Seorang satu. Saya nak kau sentik saya nak sentik saya nak semua. Ambil dua ayo. Satu. Kau sentik. Saya nak madam. Yang makanan lah. Boleh lah. Okey. Kita pergi ke Dudu. 17. 17. Kamu dapat extra lorek. Kita ada pemenang. Okey dah ada pemenang. Okey, kamu keluar dulu. Kita nak okey, yang pemenang dah kumpulan Adudu. So kamu kita main lagi nah. Kita tengok apa lagi yang kamu dapat. Tak apa, pen je situ. Okey, kumpulan Gen Z. 11. Dapat gula-gula. Kamu apa orang? 11. Empat orang. Sama. Okey. Malu apa bosku? 24. Petalakkah merupakan soalan yang sama. Petalakkah merupakan sebuah peta yang dilukis? Okey. Ini ke? Sesebuah petalakkah perlu mempunyai beberapa ciri. Bingo. Salah, 5. Ya, kan saya kata bingo tadi dah menang dekat kumpulan Adudu. So kamu ni hanya meneruskan je permainan. Okey, Mak Black. Kita tengok kamu dapat apa lagi. Mak Black. Mak Black. Antara mereka anak aktiviti penanaman kelapa sawit.
Ha. B. Antara berikut kampung manakah yang melakukan aktiviti penanaman kelapa sawit? Yeay. Okey, seterusnya Gen Z. Gen Z. Tadi nombor 15. Gen Z. Tak apa, kita dah skip dulu. Mereka merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam pentalaka kecuali ingat kita ada 5. Okey dah, manakan semua banyak minggu. Okey, kita dah berminggu. Cikgu kami dapat double finger. Dia dapat double Ya. Okey, kita panggil pemenang ke depan. Kami tak mau. Kami double finger. Dapat 2 itu jawab. Lepas satu kami 2. Kami 2 dapat dia. Lagi dia dapat double 2 macam ni ya. Dapat 2 lagi. Pilih satu barang yang kamu nak. Pensel. Ada decoration tape, ada pen, ada skirt, ada coklat. Ni pun boleh ambil. Apa je? Boleh je. Sabar. Ni collection tape saya habis. Okay, ambil coklat satu-satu. Kasih ke. Okay, sama. Nombor 2 tak mau. Okay, so hari ni cikgu nak buat rumusan. Apa yang kita dah belajar hari ni? Tajuk apa? Peta lakar. Kita ada berapa ciri-ciri? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oi, pandai. Tepuk tangan satu sendiri. Okey, lepas tu kita ada pandangan darat fizikal untuk apa? Untuk Semula jadi. Untuk pandang darat budaya? manusia. Okey, contoh apa? Budaya manusia punya kelapa sawit. Lagi? Rumah. Lagi? Masjid. Okey. Pandainya semua. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Okey. Saya akan bagi lembaran kerja untuk kamu siapkan di rumah. Untuk modul baikkan saya. Untuk modul muka surat 7, jawab muka surat 7. Untuk modul muka surat 7. Oh, yang itu senang. Tutup dalam mata. Ya, boleh tutup. Boleh tutup sebelah mata. Tutup dua-dua pun boleh. Yang ni lah. Nampak 7 lah ya. Ya, muka surat 7. Tengok kali bingung tu. Apa? Oh, dah apa? Kemas, dah boleh kemas. Tolak susun meja bagi cantik. Kemas, susun meja bagi cantik balik. Masukkan kursi bawah meja.